Okay, hari ni aku nak share korang cara masak goreng kuitiau. Sedap kan? Mula-mula kena ada kuitiau kan. Okay, lepas tu korang ada cili giling ataupun cili bu. Ini sayur kucai. Lepas tu aku beli fishball sikit, sepaket. Ini toge kan, belilah mana-mana pun. Ini ada isi udang aku beli. Okay, mula-mula sekali, lupa pula cerita. Kena ada bawang putih. Bawang putih ni aku cincang. Tengoklah macam mana cara cincang ni. Cincang macam ni. Cantik. Kita cincang. Ikut suka hati korang lah. Kalau nak lagi halus, lagi lama lah makan masa kan. Mungkin sejam, 2 jam korang cincang. Bila dah cincang ni, aku cincang. Dah siap cincang apa semua. Lepas tu aku potong pula kucai. Ni saya kucai. Buang je lah. Ini fishball tadi. Fishball ni aku potong dulu. Aku potong 2 lah. Mula-mula buang pada plastik lah. Takkan nak goreng dengan plastik sekali kan. Betul tak? Aku keluar. Lagi pula dia nak pergi mana ni. Kita keluarkan. Lepas tu aku potong 2. Jadi banyak sikit. Kalau korang nampak banyak, korang angkat 4 pun boleh. Ikut suka hati lah kan. Dah potong-potong semua ni. And then sediakan minyak lah. Nak masak. Panaskan kuali korang secukup. Rasa secukup. Elok panas je. Korang masukkan bawang putih yang dah cincang tadi. Kita kacau sikit. Agak dah cantik. Kuning-kuning sikit. Masukkan cili bo. Cili bo tu korang panaskan. Gaul secukup rasa. Lepas tu aku masukkan udang. Isi udang tadi. Lepas tu aku masukkan pula fishball tadi. Aku kacau-kacau dia. Lepas tu aku letak kicap lah. Tak kisah kicap apa pun kan. Kicap pekat ke, kicap lemak manis ke, korang boleh bubur secukup rasa sampai colour dia cantik kan. Korang kacau dulu. Lepas dah kacau, lepas tu aku tambah kicap tiram sikit. Letak sikit je secukup rasa kan. Belum lagi. Ni korang panas dulu. Bagi dia panas. Baru letak kicap tiram tadi. Letak ikut. Tak ada banyak sangat. Kang masin pula kan. Aku letak lebih kurang je. Lepas tu macam biasa kacau. Agak dah panas, dah cantik tu. Apa lagi kan. Inilah masanya untuk korang masukkan kuitiau. Dah masuk kuitiau. Apa lagi. Kita goreng lah kan. Kita sebati kan. Kacau dia. Kulit. Sorry lah tak nampak sangat. Kacau pula aku punya lengan baju ni. Kita kacau. Lepas tu sekarang ni masukkan telur. Untuk ni aku masukkan telur 4 biji. Letak kat tepi dia. Lepas tu kita nampak cantik. Dah masak sikit. Lepas tu kau dah nampak macam dah masak. Aku mulalah hancurkan. Bila dah hancurkan, macam biasalah kacau. Sebati kat dengan kuitiau goreng. Tak nampak lah pula kan. Ini tu nampak tak? Tu kita goreng dah siap dah tu. Last sekali aku dah habis goreng pun semua ni. Aku letak daun kucai pula. Alright. Daun kucai. Mana pula daun kucai ni? Ni lah daun kucai sekali dengan toge lah. Kacau. Dah sedap semua sebati. Korang boleh lah tutup api kan. Dan tada, inilah dia kuitiau goreng. Boleh lah korang makan panas-panas kan. Dengan minum dengan air sirap ke apa ke. Selamat mencuba siapa yang nak cuba tu.